Assalamualaikum sahabat. Saya masak ikan patin, masak asam pedas. Sekejap saya nak selopi. Sekejap ya. Dah slow dah sebenarnya. Asam pedas ikan patin, bawang merah, bawang putih. Memang simple sangat sebab nak cepat. Bawang merah, bawang putih, daun kunyit, garam, ajinomoto dan serbuk kunyit, asam keping, daun limau purut sekeping, daun limau purut satu helai, dan cili lah. Di sini saya entahlah, saya tak letak gula tadi. Kejap. Tapi rasanya dah okey, tak payah ni. Tak payah letak gula. Sebab api ni slow. Mungkin terlalu slow sangat. Sekejap. Apa? Oh, salah. Ini potong biji ni je. Halih-halihkan dia sebab saya tak kecilkan. Nama lagi nak cepat kan. Dan ikan boleh juga bersih goreng. Boleh juga. Tengok saya bising. Biar sebati, gaul-gaulkan. Biar kuah ni kering sikit dan bahan-bahan kecut lah, bertambah kecut lah kan. Kalau ada kecut tu tambah kecut lagi, keluar dia punya berbau ni semua. Sebab sekejap je ni nak 4 minit. Sebab tadi 3,5 minit. Sekarang ni nak 4 minit dah. Cepat je. Ni dah masak dah ni. Sebab saya letak awal tadi kan. Tujuan dia nak cepat je. Kuah ni dah pekat sikit kan. Tengok dah 4,5. Sekejap je. Okay guys, kita nak tutup api dah. Kejap lagi buat makan ni semua. Ini saja. Asam pedas faster. Asam pedas fast from me. Okay guys,
Thank you. Nyambah.